buat puding tutti frutti, Mukmin pun nak buat juga. Tapi kita guna apa yang ada je. So, tengok video ni sampai habis. Tengok macam mana kita buat puding tutti frutti. Inilah dia puding tutti frutti yogurt tu. Jom kita buat. Mula-mula masukkan susu cair 1 tin. Kemudian susu pekat setengah tin. Yang ni belum buka api lagi tau. Anda masukkan susu segar 1 tin. Air juga 1 tin. Kemudian masukkan tepung custard 2 sudu. Kacau dulu sampai dia sebati. Kemudian baru buka api. Masa dah buka api tu korang kacau je, jangan berhenti. Lepas tu masukkan serbuk agar-agar 10 gram. Kacau sikit. Dan masukkan serbuk tutti frutti yogurt daripada Mukmin. Kita masukkan 1 cawan. Kacau hingga sebati dengan penuh cermat dan teliti. Lepas tu, bila agak-agak nak mendidih, tutup api dan masukkan dalam bekas dadi yang sebegini rupa lah. Ataupun kalau korang ada bekas lain yang rasa comel dan sesuai, boleh je, tak ada masalah. So, inilah hasilnya. Kalau rajin, boleh calik dengan jam buah-buahan lah dekat keliling bekas. Selamat mencuba. Nak buat puding tutti frutti yang simple dan bajet-bajet je, bolehlah try cara ni. So, jangan lupa save video ni dan share ramai-ramai, okay? Bye!